Pukul dah saat pagi. Saya Kopi Izzuddin, berasal daripada 15 Melayu. Pengalaman saya berada di hutan, masa ni hutan yang paling saya takut ataupun lama saya masuk adalah hutan Royal Bloom, Panding dekat Kedah. Buat masa ni pengalaman saya di sana paling teruk pun saya jumpa gajah. Sebab daripada kami pasang kemah, tidur kat situ, bangun pagi, gajah dah ada kat atas kepala kita. Contoh kita dah kat bawah, kepala dah kat bawah dia dah. So kat situ kita akan pagi geng-geng kami akan kumpul bawa pack-pack, kami akan lari daripada situ. So masa ni harimau just kami terserempak je, tak adalah sampai dia nak ni. Just diam, bagi dia lalu je, gitu je. Benda-benda mistik yang kami lalui tak ada sebab saya pun jarang saya masuk hutan lah, just duduk luar gitu. Lagi ada apa lagi cakap? Bagi soalan. Pengalaman tu sangat seronok tak? Masuk dalam hutan yang tu rasa seronok ke? Tak nak pergi lagi ke? Macam mana? Pengalaman dekat Panding bagi saya rasa patutnya orang luar pun patut kena rasa lah kat sana. Sebab itu kita ajar tiah hidup dekat sana. Kat sana makan memang kurang sebab kita akan pergi ke checkpoint daripada starting tu ke checkpoint tu dalam masa seminggu lah untuk sampai ke heli untuk kita ambil makanan kita, resap kita. Sangat mencabar lah. Sangat mencabar untuk kami lah. Tapi untuk para awam kat luar sana patut cubalah. Sebab sana pun saya rasa ada kawasan pelacungan untuk orang-orang awam datang untuk datang tengok suasana dekat Royal Bloom. Sebab saya rasa Royal Bloom hutan paling tertua di Malaysia. Terima kasih tuan. Sama.